Assalamualaikum semua. Kali ini kami ke Terapuri Heritage Village, satu resort yang mengumpulkan bangunan-bangunan umur ratusan tahun di satu tempat dan dibuat resort untuk memperkenalkan arkitektur bangunan-bangunan lama. Ini adalah pandangan dalam bilik chalet itu. Walaupun sini ada dua katil, selalunya saya rasa pada zaman dulu ada satu katil sajalah. Kelilingnya banyak kayu-kayu berukir dan lantai kayu, dinding kayu dan bumbung pun kayu dan genting. Ini kuncinya. Kunci pakai selak. Ada meja solek, ada tong sampah yang dibuat daripada batu, bernyamuk, amenities, Quran, robok, selipar dalam bilik. Peti untuk disimpan barang-barang, selalunya dia letak di depan katil. Ini bilik air, ada towel, face towel. Tangga ke bilik air. Ini veranda. Veranda ni luas, selalunya tetamu datang ke rumah akan di dalam veranda saja. Jadi tak masuk ke dalam rumah yang private. Ada tangga ke dalam, ke atas untuk dari veranda ke bilik. Ini suasana pada waktu malam. Ini kalau pergi ramai-ramai, mesti riuh di depan tu. Antara rumah-rumah ada halaman yang luas. Bagusnya di veranda itu very well lighted. Ini ruang santapan, tempat makan yang paling best yang 2 tingkat tu lah. Tapi sebenarnya kalau kita breakfast, kita akan makan di bawah rumah-rumah. Ruang membaca. Okey. Ini ruang dalam toilet. Ada tingkap di belah kiri, di keliling. Walaupun ada tingkap, tapi rumah ini, toilet ni adalah di atas, kira tingkat 2. Bawah tu adalah kolong, kira tinggi lah. Susahlah orang nak mengintai ke apa. Pembaju resort tu meletakkan bathtub di dalam toilet tu untuk memberi unsur-unsur moden dalam pembinaan yang legendary ini. Ini rumah sebelah. Kunci tingkap cara lama, selak dengan kayu. Walaupun kayu, ini jati tau. Kalau nak gergaji pun susah. Ini ruang santapan. Yang ruang santapan yang 2 tingkat itu. Dia naik tangga. Nama dia Tanjung. Rumah ini dinamakan Tanjung. Setiap rumah-rumah di sini dinamakan nama yang berasingan. Ada namanya tersendiri.
Ni perhiasan diletakkan kukur-kukur kelapa. Blender zaman dulu lah. Orang akan duduk kat situ, duduk atas yang rata tu dan ambil kelapa yang dah pecah, dia kopek dan dia akan kukur. Ni tempat sirih, rehal. Ni rehal ke memang tempat kukur pasal dia combine sekali? Mungkin tempat duduk. Dari atas ni nampak sekeliling. Sukun, genting rumah lama, ditambah pula swimming pool. Selalunya pergi ke resort-resort ni tak sempat pergi swimming pool. Masih nak pusing sini pusing sana, swimming pool pun tak sempat. Pokok apa yang warna merah ni? Siapa yang tahu? Dia boleh tahu. Tengok ukiran kayu dia. Struktur bumbungnya dia selak-selak pakai kayu je. Ni supposed to tidak pakai paku ya. Pakai kayu, selak, tanggam dan sebagainya. Genting ni, genting lama, katanya boleh mujarab untuk sesetengah penyakit seperti lelah dan sebagainya. Genting tu katanya direbus, airnya diminum. Begitulah kabarnya. Saya mengatakan keinsafan diet kerana portionnya kecil. Tak biasa saya makan begitu sikit. Tapi insaf lah juga. Dipesan begitu. Bidai-bidai pun kena buat juga, in case hujan ke atau nak privacy sedikit ke. Kubang Jela. Perasan tak, tangga ni kadang-kadang dia melengkung keluar, kadang-kadang dia melengkung ke dalam. Pasal ia adalah hasil daripada pokok balak yang ditebang dan dibuat pintu. Jadi selepas yang dah diukir dari yang pokok belah luar, sekarang pokok belah dalam pula. Ini adalah pemandangan bilik air dari belakang rumah Kubang Jela. Ini apa pula kecilnya? Mungkin tak tahu. Mungkin store, mungkin apa. Sesiapa yang tahu boleh beritahu. Wah.
Ini dari belakang ada titi, ada wakaf. Mungkin ni dulu jeti, ke jeti. Tu bilik air luar. Inilah persis rumah dulu, bilik air luar. Cuma bilik air luar ni di atas tiang. Ini beberapa rumah yang dijadikan stor buat sementara ini. Ini namanya Pulau Manis. Ini bilik air tadi. Nama rumah ni dinamakan Bukit Tumbuh. Rumah ujung tu di depannya ada pangkin untuk orang datang dan berbual-bual di beranda saja. Berandanya adalah seluas-luas rumah. Yang tinggi tu adalah tangki air. Kalau zaman sekarang lah. Kalau dulu tak ada dia buat tangki airnya. Oh, ini bilik kami yang ada langsir. Kalau dibuka langsir tu kita akan mandi dan nampak luar lah. Wakaf, tempat borak-borak antara rumah-rumah ini. Bahagian bawah ni boleh diperbagaikan lah, sama ada buat cottage industry ataupun tempat repair jala, sampan untuk berteduh. Bubu untuk tangga ikan. Batuk di tangga. Ini tempayan isi air untuk basuh kaki sebelum masuk rumah. Katanya tulisan ni mengatakan selamat datang.
Pokok apakah ini? Pokok nipah ke? Oh, rumah ini dia makan dusun. Manakala rumah ini dia makan tasik. Tempat air yang meleleh ni sebenarnya adalah bekas batu giling untuk buat cili paste atau kacang soya untuk buat susu. Ini seperti roda ni rasanya tempat memintal benang. Ini tumbuk padi rasanya. Ini tempat penyangkut kerbau. Ini untuk bajak sawah. Benda tajam bawah tu untuk korek, kopek tanah. Begitu juga ini. Pintal benang. Di depan tu ada macam tempat duduk tu. Saya dekat sikit. Tempat menenun. Orang duduk di sini dan ada kain yang ditenun, benang yang ditenun untuk jadi kain yang cantik. Ini adalah office ataupun reception ataupun lobby. Ia adalah bangunan yang tertua sekali antara semua bangunan-bangunan istana ini. Usianya 250 tahun. Ini adalah hiasan kepada perahu-perahu di bahagian depan.
Ini koko kelapa. Ini tempat lilin. Dan ini adalah breakfast kita pada hari ini. Selamat menjamu selera. Cuba kita perhatikan betapa halusnya ukiran di kayu ini. Berbagai dayung dipamerkan. Siapa ada dayung lebih, hantarlah sini. Boleh jadi tempat pameran. Dari sini juga kita boleh one day trip ke Pulau Redang. Bayarannya sekitar RM100 saja seorang. Siap dengan makan sekali. Di seberang sana adalah Pantai Sabah, Sarawak. Selamat Hari Kawan, selamat Hari Keamatan.